PP Chill Talk. Children grow. Hack PP Chill Talk. Chill Talk, oh yeah. Seru dan cepat berisi. Tak pernah bosan. Hack PP Chill Talk. Mari kita rock. Chill Talk, oh yeah. Seru dan cepat berisi. Tak pernah bosan. Berkamindah kita jalan. Hey PP Chill Talk. Chill bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Dan selamat datang ke podcast FPP Chill Talk. Hari ini kami akan membawakan seorang tetamu istimewa yang menjadi tulang belakang kepada program kami. Dan benar juga bukan pensyarah pengguna unit psikologi dan kejaya. Dipersilakan Cikgu Laili binti Sarif. Jadi cikgu boleh perkenalkan diri cikgu dekat semua orang? Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua yang bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih sebab sudi jemput saya untuk sesi hari ini. Nak kenalkan diri, tak kenal ni ke? Okey, nama saya Laili binti Sarif. Saya berasal dari daerah Kulai. Saya merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. So 2 lelaki, 2 orang perempuan. Cikgu, boleh tak cikgu kongsikan pengalaman cikgu macam mana cikgu dapat kerjaya ni? Macam mana saya jadi jadi cemburu. Ya betul. Sebenarnya masa zaman kita sekolah dulu, zaman kita berbeza so, saya ada kad 001. So setiap tahun guru kelas akan update. Okey, tulis 3 cita-cita anda pada kad 001 yang dibagi. Okey, guru kelas ni akan bagi. So kita akan tulis cita-cita pertama, kedua dan ketiga. So dekat situ saya tulis lah. Kadang-kadang kan kita nak jadi doktor, kita nak jadi nurse, kita nak jadi pramugari. Okay, bila saya, proses kita berkembang, mak saya hari-hari akan cakap, kakak jadilah cikgu. Cakap lah, kita ada impian, nak jadi macam mana kan. Okay lah, so kita melalui proses-proses tu. Saya sebenarnya bercita-cita nak jadi pramugari. Gila nak cantik perangai kan. Nampak kan dia pergi terbang sini. Lepas tu tengok macam macam beli dia kaya kan. Perangai. Sampai lah masa tu seorang cikgu ni cakap, Laili, betul tak pramugari tu adalah satu kerjaya yang macam ni. So saya diam kan, saya fight lagi lah. Sebab saya cuma nak tahu jawapan kenapa benda tu tak boleh, kenapa tak boleh kan. End up dia bagi tahu, okey, bayangkan sesuatu yang buruk berlaku pada awak. Adakah awak boleh terima? So bila dia bagi satu sebelah situ, saya rasa cita-cita tu saya terpaksa kuburkan. So sampailah saya lepasan SCPM. So waktu kita nak isi UPU tu, saya sebenarnya agak kecewa jugalah waktu dapat result tu. Sebab bisa kita ada harapan pada result kita dah usaha, kita ada target kan. And waktu tu borang UPU saya tak isi pun. Tapi mak saya pujuk bawa saya kepada seseorang yang memang rapat lah dengan saya. Seseorang cikgu ni, bapak kat saya. So dia yang isi kan. So dia tanya dengan mak saya, universiti mana yang boleh pergi. So mak saya kata paling jauh pun KL. Dia kata, sebab saya tak pernah keluar lagi. Saya tak pernah keluar dan berjauhan dengan mak ayah saya. So dia kata boleh tak jadi cikgu. Dia kata isi je lah pak, nak isi apa pun kan. So waktu tu dia tak tahu pun bidang tu apa dan bagaimana. Sampailah bila isi tu, so kita kan nak buat pengesahan. Seorang cikgu ni cakap dengan saya, Laili, esok bila dah kerja dalam satu sekolah tu awak seorang je yang akan ada. Kita dah fikir kenapa dia cakap macam tu. Waktu kita tak tahu macam proses awak kan. Hanya tahu nak belajar ikut flow je apa yang berlaku. So saya pun kita dapat tawaran pilihan pertama yang kita mohon tu. Tapi bila kita dah masuk belajar tu, waktu orientasi dia kan panggil. So dia kan buat sesi perkongsian dalam program kami. Dia tanya, siapa yang nak keluar daripada program? Maknanya nak tukar kos lah kan. Sebab dia kata nanti kalau awak keluar, awak takkan posting jadi cikgu. So masa tu saya dah termenung. Tapi waktu tu je pengaruh kawan-kawan mempengaruhi keputusan kita juga. So adalah 2-3 orang yang sekolah program ambil program selain counselling lah. Masa tu saya kata saya memang tak tahu apa-apa. So saya just ikut je. So waktu tu ratio untuk guru counselling belum dikeluarkan lagi. So mungkin orang kata rezeki saya. So bila saya dah tahun kedua,
So dia orang kata adalah macam keliling. So dulu kaunseling ni perlu diwujudkan, perlu ada pada salah satu organisasi. So program semakin lama kami boleh menerima, dan bila kata you all boleh posting kat sekolah, so saya rasa okay, inilah cita-cita saya yang mana saya boleh buktikan dan tunaikan hasrat dan impian mak dan ayah saya lah, untuk saya bergelar seorang guru sehingga hari ini. Itulah cerita perjalanan saya. Macam awak kita tak tahu. So ikut je, dan kita akan dipengaruhi oleh beberapa faktor waktu kita putus. Jadi apabila jadi cikgu tu memang impian mak ayah lah. Okay, asalnya kan. Asalnya sebab semua yang kita buat lah dengan izin dan doa. So waktu kita dah belajar, alhamdulillah dah tercinta dengan kerjaya. Yelah nak beli kowo, so kita dapat surat posting. Sebab kami batch ni tak sama dengan senior. Dia senior sebelum kowo dah dapat surat untuk posting. So waktu saya kena saya kena kowo dulu. So barulah kita tahu kat mana kita akan ditempatkan lah. Alhamdulillah waktu tu semua dapat balik ke kampung halaman masing-masing. So rasa macam walaupun waktu isi tempat posting, kita nak kerja ni kan, nak kerja. Jadi cikgu kat mana. So last sem tu kita duduk kat Iwan, bagi borang, dia tulis daerah mana, negeri mana kita nak. Soalan tu alamak, nanti orang tahu pula rahsia. Tak apalah, mungkin ada orang yang tak tahu. Azab masa tu orang kata kita kan ada partner. Tanya lah, boleh tak saya nak bawa kat sini. Dia cakap, kenapa aku tanya masuk? Tanya masuk. Dia cakap, tak apalah. Jadi lah pilihan pertama, negeri mana, daerah mana. Masa tu saya mohon daerah Keluang. So bila dapat surat penempatan daripada PPLTV Johor Bahru, dia rasa YJP sebab saya cakap ni saya tak pernah keluar. So perkembangan saya dengan BND saya, and saya sambung belajar, terus kerja, terus saya memang terus keluar daripada kelompok rumah saya sendiri. Jadi perasaan cikgu kalau berjauhan dengan keluarga tu, perasaan macam mana? Kalau saya tak pernah masa saya darjah 4, dan darjah 3 nak pergi darjah 4 tu, kita ada swimming tau. Swimming class ikut result biasa lah. So saya tempat dekat kelas pertama. So balik tu, kita ada open day kan. So ayah ambil ikut kad. So balik tu ayah cakap, kakak pandai macam mana pun, ayah tak akan benarkan kakak untuk keluar pergi asrama. So dekat situ saya dah fikir, kalau saya belajar berapa ni pun saya tak akan keluar asrama kan. Itulah waktu tu, yelah kita kadang-kadang kan. Saya macam, keluar pandai. Sebab dulu orang kata kalau pandai akan keluar. So pergi asrama. Sekolah berasrama tu satu trademark yang ataupun orang kata value dia sangat tinggi lah. Tapi bila ayah kata, apalah sekolah je sekolah biasa. So bila pertama kali pergi ke universiti, habis je orientasi tengah hari, zas! Saya dah lama dah pergi bus stand. Saya dari kampung. Itulah pengalaman pertama. Saya usaha sendiri naik bas sendiri, naik bas apa. Tak tahu naik bas mana, nak turun kat mana. Ia je satu pengalaman saya lah. Dia berjauhan dengan keluarga macam sini. Saya anak pertama. Jarak saya dengan adik saya jauh. So saya merapat dengan mak ayah saya. Sampaikan makcik saya pun, dia cakap, bayar ni. Cakap ke lah. Dia macam, ada je budak ni. Kalau balik kampung, dia kena mantuk. Siapa kata, balik. Ya lah. Macam lah kan. Tapi untuk program kat universiti, saya join je. Macam weekend ke apa, kalau ada program, saya join. Tapi kalau tak ada apa-apa, memang saya kalau mereka berjalan dalam kawan saya. Jadi kalau kembali ke zaman sekolah, apa kenangan yang cikgu paling rindu? Yang paling cikgu nak sangat. Zaman sekolah Zaman sekolah saya daripada sekolah form 6 sampai saya form 4, sebenarnya mak ayah saya akan ambil dan hantar saya. Sampai ada zaman saya dah form 6, saya ada camp jalan kaki pergi sekolah. Ataupun dia ada ayah rasa macam okay lah, dah besar kot anak aku kan. So itu adalah situasi yang paling saya rindu. Sebab sebelum balik, ada seorang pakcik ni, dia buka gerai buah-buahan, buah potong tau dekat kawasan. Sebab sekolah saya, untuk sekolah menengah, kita terima daripada 4 ke 5 kampung yang berdekatan. So diorang akan datang naik bas. So dekat tempat bas tu ada pakcik Sudik ni,
dia jual buah potong. Sekarang dia nak balik, kami akan beli buah jamu, buah potong, balik jalan kaki. Lepas kawasan bas tu, kami ada kawasan pepaya dan ada pokok-pokok. Kita orang akan duduk seat berlima ni, duduk bawah pokok. Kita orang akan bercerita apa yang kita rasa hari tu tau. And benda tu berlaku kalau kita tak ada kesabaran. Tapi kalau ada kesabaran, semua akan urus diri masing-masing. Nanti kita orang dating dekat library. Dan kita akan siapkan homework. Sebab ada satu team lagi, dia memang stay up ataupun stay back lah, dia tak balik so kita akan jumpa untuk buat presentation lah. So momen yang paling saya rindu adalah jalan kaki pergi dan balik sekolah. Salah seorang kawan saya ni dah tak ada, dah kembali. Sebab momen dengan dia lah yang kami akan ingat, dan dia yang akan pastikan kita orang akan berhenti dekat pakcik ni untuk beli buah potong. Masa tu ingat saya harganya 50 sen je. Buah potong letak serbuk asam tu kan. So jalan yang balik tu, balik sekolah pun kita orang akan sit dekat pokok yang sama, tak ada orang lain tau. Bila dekat pokok tu kita orang je yang akan duduk dekat pokok tu. Kita orang akan cerita lah apa juga yang berlaku, cara tu makan apa kan, macam walaupun kita orang berlima tapi seat berbeza dalam kelas, duduk jauh-jauh. Kita bila balik, dia akan cerita lah apa yang jadi kat badan dia, apa yang jadi kat kita. Macam tak suka lah, tadi cikgu tu ajar kita tak faham. Tu macam orang kata sesi membawang lah dekat bawah pokok keramat. Dia dah cerita pokok keramat. Okay. Kalau dalam sekolah mestilah cikgu suka dekat seseorang ni. Okay. Ada tak cikgu bagi surat-surat kat orang tu atau orang tu bagi surat kat cikgu? Lepas sekolah, dia garang tau. Jadi tak boleh cerita ni. Faham. Masa saya form, ada seorang cikgu ni, dia tiba-tiba dia masuk kelas. Masa form tu saya tak suka berada dalam aliran tu tau. Saya jumpa pengetua, saya nak tukar kelas. Tapi pengetua tak benarkan. Ada seorang cikgu ni lah, dia masuk kelas, saya tanya, siapa Bedaban Negara? Angkat tangan. Kita kan, kita pun angkat tangan. Kita bangun. Antara you all ni, siapa yang nak tolong saya? Dia dah buat muka blur. Lepas tu, kawan cakap, angkatlah tangan. Dia macam, angkat je lah tangan kan. Jadi, tolong saya. Rupanya waktu tu dia cari tim untuk buat majalah sekolah. Dia kata dia nak cari siapa yang betul-betul sukarela lah nak tolong dia. Okay, dan kerja-kerja tu adalah dia buat lepas waktu sekolah. So kita orang bukan balik pukul 1. So kerja typing, editing tu semua dalam pukul 3. Ada satu hari tu, kita orang, saya dengan kawan saya ni bosan tau sebab kita orang dah siap. Depan ni kita orang tak ada laptop ni, laptop tak wujud lagi. Depan komputer tu, so kawan saya buatkan biodata. Biodata dihantar dekat radio. Saya tak ingat lah radio Johor tu buat FM ke apa sekarang lah kan. Dulu zaman tu saya tak ingat. Tapi dihantar biodata kita orang dekat satu ruangan macam sesi berkenalan tau. So maksudnya macam mencari rakan baru. So lepas tu tiba-tiba benda tu dia akan online, on air setiap hari. Saya tak ingat lah macam tu, masa tu hari Khamis ke something like that lah kan. So nama kita orang dibacakan dekat radio. So kawan saya call, wait, kau dengar radio ni, nama kita. So macam, nama kita? Bila masa kau buat kerja kan. So bermula daripada situlah. Satu hari balik sekolah, depan rumah saya, satu gundi surat. Sampai dekat rumah. Saya dekat 100 lebih lah surat saya kena baca, saya nak kena balas. Lepas tu, macam, alamak, macam mana dia kan? 120 tapi saya compare lah dengan kawan saya. Siapa yang saya ada, siapa yang dia tak ada. So siapa yang, macam surat tu, saya dapat contoh nama Adlin. Dia tak ada, so saya akan reply lah nama Adlin tu. So daripada situ, tapi so adalah yang dipertemukan. So surat-surat tu ayah cikgu baca ke? Lepas tu dia cakap kan, ayah cakap, surat ni banyak sangat. Tak ada yang nanti buat tenang. Akak cerita dulu, dia akan cerita. Dan setiap malam phone dekat rumah
tak berhenti sampai adik saya kata, "Kak, boleh tak kita cabut wire tu supaya tak ada orang kacau." Dan end up saya terpaksa lah buat macam tu kan. Macam 2-3 orang kot, gila kau nak pilih masa tu umur baru 16, kita nak sekolah lagi kan. Dan sebab yang kenalan yang hantar tu umur semua macam-macam peringkat. Ada yang tentera, ada yang universiti. Jadi kita macam dia hantar surat siap gambar. Kau tak rasa macam nak reject ke? Kena judge dulu Kena judge dulu. Sampai mak saya tanya, jauh sangat lah Kak, tak boleh saya terjekut momen. Kalau nak cerita lain tu taklah saya nak buat surat. Sebab saya tak sangka rupanya ada kawan-kawan yang memerhati. Maknanya saya pernah lah berkawan dengan seseorang. Dia ni memang glamour lah dekat sekolah. Memang ranking apa semua, pandai apa semua. Tapi diorang satu sekolah tak tahu yang kita orang couple. Sekolah tak tahu kita orang couple. Sampai kawan saya macam tak pasti lah kan, macam cari siapa. Saya cakap dengan kawan lelaki saya tu, kita tak tahu je lah kan, macam tak kenal ke apa. Padahal kita orang tukar juga surat guna buku nota. Sebab dia someone yang famous dekat sekolah. Sampailah adik dia datang cari saya. So waktu tu kita hampir kata jugalah kan dekat kawan-kawan. Tapi Alhamdulillah habis sekolah, dia cakap kan kita habis. Sebab dia sambung belajar tempat lain, saya stay untuk form 6. Saya kata, okay lah, you buat cara you, I buat cara I. Itu kita tak best jugalah. Sebab baru pun saya dengar dia dah tak ada. Jadi waktu yang diorang semua satu sekolah tak tahu tu, sampai sekarang lah diorang tak tahu? Dah, diorang dah tahu. Dah tahu pula. Kita orang ni carilah siapalah girlfriend dia ni kan. Sebab nampak macam memang dia cover lah, dia control dekat jalan-jalan sini. Memang geng dia geng yang banyak cakap memanglah handsome, tinggi, dah sport, dah pandai, full package. Saya memang macam biasa je. Saya pun tak tahu lah. Tak tahu macam kita orang boleh rapat. Tak tahulah sebab kawan-kawan dia pun tak tahu juga. Tak tahulah. Pada kelas sebelah je. Macam kawan-kawan macam bagi nota. Tapi macam punya betul tak mana ada nota kan. Sebab umur lah maksudnya. Sebab last year dekat Sabah. Dia dekat Sabah. Dia tahu go ahead update. Dia cakap masih kena. Tahsia masa tu saya form 6, adik dia ada. Adik dia pengawas. Adik dia macam, "Kak, abang aku kena dalam macam Tahsia." Lepas kata, siapa boyfriend dia? Sebab orang mencari saya dengan siapa, tapi kita pun ada. Tak ada pun. Kalau macam korang kan macam mana dapat gift. Zaman saya sekolah dulu ada hari gift tau. Macam pengawas dia akan open order macam apple, cake berserta dengan ucapan tau. Jadi memang saya lah yang paling banyak dapat. Tapi saya tak tahu siapa yang bagi. Saya tak tahu siapa yang bagi. Saya macam okey lah, saya nak makan pun takut sebab kita tak kenal kan. Lah. Jadi cikgu, dulu kan cikgu mestilah waktu sekolah mesti ada satu subjek yang cikgu tak pernah tidur, tak pernah ponteng. Yang macam bukan satu, banyak subjek saya tak ponteng sangat tak baik. Mesti adalah satu cikgu yang jadikan favourite untuk cikgu. Jadi favourite sebenarnya sebab kita berkongsi kan. Saya bukan favourite lah. Mata pelajaran yang saya maintain, yang saya suka adalah bahasa Melayu lah. Saya cuma terkesan masa saya tinggal tempat tu, yang ajar saya adalah guru kepedanan karyawan murid. PKM yang ajar saya subjek bahasa Melayu. Waktu satu kan kena diri tau. Tegas lah orangnya. Sangat tegas. Sangat tegas orangnya, dia lelaki. Waktu tu, tak tahu ada macam dia marah lah sebab kesalahan tata bahasa dia semua bangun. Saya kan dah baik, bangun je lah walaupun duduk belakang. Bangun. Lepas tu dia adalah bagi satu soalan, saya jawab.
So dia kata, sebab tu lah dalam ramai dia kata saya tak jumpa pun kesalahan tata bahasa dekat Lily punya kerja. Oh. Maknanya aku boleh betul ke? Start daripada situ, betul? Esoknya sebab dia PKM, dia panggil. Jadi esok jumpa saya. Kalau masuk kat office dia tanya, saya punya ni lah, saya belajar apa semua kan. Sampaikan masa saya tingkatan 6, saya dapat universiti tu. Kita masuk universiti, kita bila cuti kita akan pergi sekolah kan, dia cikgu. Seorang ustazah saya, Ustazah Hijab, dia cakap, saya ingatkan awak jadi cikgu BM tau. Sebenarnya bahasa Melayu tu adalah pilihan yang kedua saya. Tapi sebab result PSTP saya, ada satu orang pelajar yang tak menyokong, so saya rasa saya down, saya tak nak ambil bahasa Melayu. Saya nak jadi cikgu yang boleh ajar semua mata pelajaran. So saya tak ada bias, saya boleh bantu untuk pelajar saya untuk sembuh. Bermula dengan bahasa Melayu sahaja. Sebab di bilik PKM tu lah dia menyerahkan saya sebab dia nampak saya punya ketak sopan. Saya ada buku tentang bahasa Lewai, saya boleh hafal. Dan kalau dia tanya, saya boleh buka. Saya akan cari sebab masa belajar dia ada pilihan A, B, C, D kan. Contoh pilihan jawapan tu adalah C. Kenapa bukan A? Kenapa bukan B? Kenapa bukan D? Setiap satu tu saya boleh jawab dan dia tak boleh petikai. Sebab tu ada kitab khas yang kita jadikan rujukan supaya apa yang kita punya pilihan jawapan tu ada dalam tempat. Sekarang dia akan saya bahasa Melayu, dia pun lagi lah. Bahasa sekarang dah berubah lah kan. Jadi tak ada subjek yang cikgu tidur ke, cikgu ponteng ke? Yang ponteng saya ada ponteng satu paper kot teman sekolah, subjek matematik saya waktu zaman Cikgu Syahrul. Cikgu sangatlah garang dan saya tak faham. Kita ada kelas tambahan tau, lepas pukul 2 tu kita break setengah jam, kemudian kita sambung. Subjek tu adalah matematik saja. Mainkan daripada pukul 3 sampai pukul 5. Oh my god. Penat. Kan? Dengan penat, kita kena stay. Tapi sebelum cikgu tu masuk, saya lari ke pintu belakang, cikgu tu cakap tinggalkan depan. Tapi saya bukan lari ponteng balik rumah, tak. Saya lari, saya pergi jumpa seorang lagi cikgu matematik saya, Cikgu Aziz. Dia tanya, kau kenapa? Saya tak faham dengan Cikgu Syahrul macam. Nah sini. Sebab Cikgu Aziz ni sebelum dia masuk kelas, sebelum dia ajar, dia akan suruh kita nyanyi. Jadi pendekatan dia tu mungkin menyebabkan saya mudah kot nak faham. Tu jelas sekali. Saya ponteng, esok Cikgu Syahrul masuk dah kena denda. Selamat sampai kat pintu belakang. Jadi je lah, kita aku dulu kan. Sebab saya tak boleh. Sebab saya duduk tu saya tak faham. Saya tak faham. Masa nak SPM lagi berapa hari kan. Waktu cikgu lain tu cikgu lain seorang ke dengan kawan-kawan? Kita ada 4 orang, seorang dia cicit. So kata lah cicit tu. Kena tangkap lah. Dia cicit tu lah. Dia jaga rahsia. Aduh. Dia nampak kat pinggir kat depan. Abang cakap, tak marah dia lah. Dia katakan sebab dia cicit lah tu. Ya. Selamat dah. Tapi dia cakap, taklah dia balik rumah. Dia jumpa Cikgu Aziz. Cikgu tak faham. Ni kata. Kan yang sebelum jumpa Cikgu Aziz tu, waktu kelas dia mesti kan nyanyi kan. So nyanyi tu nyanyi seorang-seorang atau nyanyi ramai-ramai? Tak ramai-ramai. Dia masuk, dia dah speaker lagu tau. Tulisan dia cantik dan kita orang akan nyanyi sama-sama. Semua kelas yang dia ajak. Sebab dia adalah guru cemerlang matematik. Masa form 4 tu saya teruja sebab dia adalah antara guru baru lah dekat sekolah tu. So saya teruja macam bila aku dapat belajar dengan cikgu ni, so Alhamdulillah dapat juga rasa kan dia punya vibe dia, kaedah dia mengajar. Okay, sebab dia kita ni jiwa lembut kan, tak boleh orang garang. Dan cara dia tu lemah lembut dengan cara dia tackle kita buat kita orang sebenarnya satu kelas selesa lah belajar dengan dia. Lagu tu setiap hari lagu sama ke lain-lain? Lain-lain. Oh wow. Saya ingat lagi satu lagu yang sekarang saya ingat tajuk dia adalah lagu Kekasihku di Menara. Cuba cikgu nyanyi. Cuba nyanyi. Dia ikut mesti. Saya kasi dia itulah lagu yang saya ingat. Tak tahu kenapa aku ingat lagu tu. Rasa macam pasti kita akan dekat universiti macam buat macam sebenarnya motivasi lah untuk kita orang bersedia untuk keluar universiti lepas habis SPM.
Okay, jadi sekarang ni sesi interview sudah pun tamat. Jadi apa sesi seterusnya kita nak buat ni? Aku rasa kita kena main game lah. Matilah aku. Game apa pula? Dia berbau. Masak. Kena tumbuk-tumbuk. Disimpan. Dia banyak adik-beradik. Dia penting. Dia ada kulit. Warna dia putih. Jangan bagi terlalu dekat Boleh cerai-cerai. Gulai. Dia ada besar, dia ada kecil. Boleh buat sebagai ubat. Dia bulat. Kita boleh potong-potong dia. Dia dalam tanah. Orang cakap berakar. Dia ringan. Ringan. Dia teka siapa? 1, 2, 3. Tak tahu siapa. Jawapan yang korang bagi semua ada jawapan kat saya. Okay, jom kita buat lagi sekali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Betul kan? Tapi patutnya akak kena teka perkataan apa. Akak tahu jawapan dia bawang putih. Patutnya akak lah menang. Ni apa yang berlaku? Okay, saya start dulu cikgu. Okay. Barang ni boleh dipakai. Okay, barang saya pula dia sesuai untuk sukan. Barang cikgu? Barang saya memang dipakai dan sesuai juga untuk sukan. Ya, apa orang yang cikgu dapat apa dia? Ciri dia. Ciri-ciri dia. Apa? Dia ciri-ciri dia perlu diikat. Okay, saya punya ciri-ciri pula dia ada banyak warna. Banyak warna. Okay. Saya punya ciri-ciri benda ni ada banyak jenama. Cikgu pula? Saya punya ada orang tak suka pakai dia. Ada orang suka pakai, ada orang selesa lah dengan dia, ada orang tak suka. Dia mungkin lebih suka pilih pilihan yang kedua yang sama fungsi dengan dia. Biasanya saya punya ciri pula, biasanya budak-budak sukan selalu pakai benda ni. Benda tu yang wajib budak sukan tu beli. Okay, dah. Jom teka siapa imposter. 1, 2, 3. Okay, barang yang saya dapat selipar. Kasut. Okay, itu saja sesi kita pada hari ini dengan akhirnya game yang imposter tadi tu. Yang kalah Fakrul. Jadi kita nantikan episode yang seterusnya dengan game yang seterusnya dan tetamu yang seterusnya. Bye. Thank you. 살때나 혼자 내버려두지 않기로 일더기는 귀요미 이더기는 귀요미 삼더기 삼은 귀요미 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 사더기 사도 귀요미 오더기 오도 귀요미 육더기 육은 귀요미 난 귀요미 Bila segar bincang bersama bukan minta. Istimewa hidup just berguna. Shoulder bro, itu gayanya. Hey, hey. Santai tapi power. Yang banyak. Siapa moderator tu? Julikan. Kau nak gitu. Ni jadi macam ni. Happy beach, chill down.
Itu memang keren. Ingat dia ni. Aku tak tahu yang aku lah. Nanti kami nak balik. Kita jalan, hey pipi chill talk, chill je bro.